Wah, sana banyaknya monyet. Wah, Akiara, tengok sana. Ular sawa. Lari monyet. Wah, semua binatang Aki cerita ada kat sana. Betul tu, seronoknya. Wah. Aki, binatang tu tengah buat apa? Tengah bersantai sambil cari makan. Binatang ni semua tak bergaduh ke? Binatang dalam hutan ni sama macam kita. Hidup berkeluarga, aman dan damai. Mereka ada juga bergaduh. Masa ni pandailah mereka jaga diri. Masing-masing nak hidup kan? Oh. Yang pasti kita mesti jaga kawasan hutan supaya binatang-binatang ada tempat tinggal. Kalau tak ada hutan, apa jadi? Binatang semua akan hidup merata-rata. Ada tinggal di hutan lain. Ada juga berkeliaran di kampung berdekatan. Itulah yang akan jadi ancaman pada manusia. Oh. Huh? Hey. Kenapa helang tu terbang berpusing-pusing, Aki? Itu tandanya dia nampak ada mangsa dan nak terkam. Ish, jahatnya helang. Loh, apa jahatnya? Helang nak cari makanan. Kalau tak makan, dia pula yang akan mati. Betul tu. Korang tahu, mata helang ni tajam. Dia pun tangkas terbang. Cepat je nampak mangsa, terus dia sambar. Sebab itu pemburu suka bela helang untuk dijadikan rakan memburu dia. Semua binatang hutan mesti tak suka helang. Kan, Aki? Nak kata apa? Memang kita orang hidup di hutan begitu. Ada mangsa dan ada pemangsa. Aki teringat satu cerita ni. Pasal helang yang setia. Ceritalah, Aki. Ceritanya macam ni. Pada zaman dahulu, cepat. Lega. Keadaan dah parah. Kita dalam bahaya. Macam mana ni? Habis lagi. Kita kena buat sesuatu. Kita tak boleh biarkan pemburu dah masuk hutan kita. Ya, nanti kita semua jadi mangsanya. Helang tu mata-mata pemburu. Setiap kali hendak memburu, pemburu akan bawa si helang bersama. Bila sampai di hutan, helang akan terbang sambil lihat ke bawah. Dia mencari binatang yang boleh diburu oleh tuannya. Betul tu. Helang yang bawa pemburu ke hutan ini. Pemburu tu tuan dia. Oh, macam tu. Fikirkanlah sesuatu kancil. Kau kan kancil yang bijak.
Ish, binatang mana pula yang jadi mangsa si pemburu? Kesian. Oh? Kancil! Tolong! Kancil! Tolong! Keluarga aku mati ditembak pemburu! Ini semua disebabkan Helang. Dia bawa pemburu itu ke tempat persembunyian kami. Kalau tidak, tak ada siapa yang tahu. Aku akan cuba selesaikan masalah ini. Aku tahu apa nak buat. Apa? Apa? Mana kancil ni? Sampai pun. Helang, kau datang sendiri kan? Pemburu tak ada kan? Tak ada. Aku datang sendirian. Ada apa kau nak jumpa aku, kancil? Aku nak buat rundingan dengan kau. Rundingan? Hal apa? Pasal penghuni hutan. Mereka sekarang dalam ketakutan. Mereka takutkan kau, Helang. Setiap kali bunyi je suara kau, seluruh penghuni hutan akan lari bersembunyi. Jadi kau nak aku buat apa? Berhenti jadi mata-mata tuan kau. Jangan kau bawa pemburu memburu binatang di hutan ini. Kancil. Berani sungguh kau nak jumpa aku semata-mata untuk cakap ini. Kau tak takut ke terdedah dengan bahaya? Nanti pemburu tangkap kau macam mana? Aku sanggup buat apa saja demi penghuni hutan. Aku nak mereka hidup gembira dan bebas, bukan hidup dalam ketakutan. Samalah dengan aku. Aku sanggup buat apa saja demi tuan aku. Dia suka memburu. Jadi aku ikut dia memburu dan arahkan dia di mana ada binatang buruan. Kau tak takut ke suatu hari nanti kau pun akan jadi mangsa dia? Mana mungkin tuan aku yang baik tu sanggup cederakan aku. Jangan terlalu selesa, Helang. Manusia dan binatang tak sama. Lagipun tuan kau tu pemburu. Silap-silap nanti kau pun diburu. Aku Helang yang setia. Tidak mungkin hianati tuan aku. Aku ingatkan je. Aku tak perlukan peringatan kau. Apa yang aku tahu sekarang ni, aku tetap akan jadi pengikut setia tuan aku. Sebab tuan aku layan aku bagaikan raja. Sediakan tempat tinggal dan makanan untuk aku. Semuanya terjaga. Tak macam tinggal dalam hutan ni. Semua benda aku kena cari sendiri. Kalau macam tu pendirian kau, aku tak boleh buat apa-apa. Sekarang ni, aku cuma perlu tingkatkan perlindungan untuk seluruh penghuni hutan. Dari jadi mangsa kau dan tuan kau. Pergi, kancil! Pergi! Macam mana, Kancil? Berjaya? Berjaya? Alamak, itu tempat tinggal aku. Lari!
Depan tu ada sungai. Kau tak reti berenang. Mana kau nak lari lagi, pelanduk? Kau dah masuk perangkap. Lepaskan aku, Alang. Lepaskan aku. Tak mungkin. Tuan aku dah lama nak buru kau. Asyik terlepas je. Kasihanilah aku. Kita sama-sama binatang, Alang. Selamatkan aku, Alang. Selamatkan aku. Dah terlambat. Tamat sudah riwayat sang pelanduk. Kali ini, Kancil gagal menjalankan tugas. Wah! Hauslah pula. Baik aku berehat dan minum air sungai ni. Kacau betul. Jom, jangan kacau aku. Aduh. Menyusahkan betul. Itulah. Kalau Helang ikut cakap aku dulu, pasti semua ni takkan berlaku. Tapi tak apa. Akhirnya masalah hutan selesai. Lepas ni tak ada lagi mata-mata pemburu. Mata Helang terbukalah. Agaknya dia nak berkata, Tuan, kenapa Tuan tembak saya? Kenapa, Kancil? Patutlah Helang tak bagi tuannya minum air sungai ni. Racun ular berbisa dah mengalir ke dalam air sungai ni. Tamat sudah riwayat Helang. Ia mati di tangan tuannya sendiri. Helang diibaratkan seperti peribahasa sokong membawa rebah. Akhirnya, Helang mati di tangan tuannya. Sedih pula cerita ni. Itulah, nasihat Kancil tak nak dengar. Kalau dengar nasihat Kancil, habis awal lah cerita Aki. Ha, betul. Jadi, apa maksud peribahasa sokong membawa rebah? Maksudnya, pengkhianatan oleh orang yang dipercayai. Macam si Helang. Disebabkan salah faham, dia dikhianati sendiri oleh tuannya. Yang terlalu dia percayai, akhirnya mati di tangan tuannya. Oh. Tahu moral cerita ni? Jangan jadi macam Helang, percaya orang yang salah. Kerana terlalu percaya dan setia pada tuannya, sanggup jadikan penghuni hutan mangsa pemburu. Padahal mereka semua binatang. Betul. Dah ada mangsa lah tu.